minyak akan jadi banjir, akan jadi banyak. Jadi siapa-siapa yang pakai carburetor power zone, pakai stroker 1.6, lepas tu pakai cam power zone, kan, barang-barang power zone, daripada 4mm daripada 4mm, okey, daripada 4mm korang naikkan kepada 2mm. Carburetor ni korang naikkan pada 2mm. Korang dyno lagi, korang akan dapati minyak memang banyak. Banyak. Kenapa tuan-tuan? Apa beza antara 4mm dengan 2mm? Kiraan dia daripada atas tuan-tuan. Kalau 2mm macam ni, kalau 4mm macam ni. Apa beza dia? Kenapa saya sebut 4mm? 4mm tu adalah setting daripada factory, daripada proton. Okey, katalah kereta proton kurang, dia akan set 4mm. Tapi 4mm ni tuan-tuan tak boleh digunakan pada kereta yang ada stroker. Tak boleh. Tak boleh. Minyak tak cukup. Korang pusinglah dekat sini kan, korang pusinglah kat sini, pusinglah kat sini, minyak tak akan cukup. Okey. So korang naikkan kepada 2mm. 2mm. Korang dyno. Minyak cukup tuan-tuan. Sebab apa saya kata cukup 2mm? Sebab kita buat dekat kereta kita. Berapa power kereta kita? 160 lebih. Torque dalam 200 lebih. Cukup. 2mm tu cukup. Dan kita boleh adjust dia punya map tu dekat sini. Dua ni. Settle. Settle. Kereta korang dah boleh rembat dah. Dah boleh rembat. Tapi macam saya kata, ini cerita carburetor power zone tuan-tuan bukan carburetor orang lain. Carburetor kita. So apa yang kita buat pada carburetor kita? Okey, saya ulang balik daripada awal. Share-share, like, tap-tap tuan-tuan Share-share, like, tap-tap. Apa yang kita buat pada carburetor kita? Kalau tuan-tuan perasan, ini standard punya ukuran tangki.